Shall we have breakfast together? Ajaibnya menyuruh ditentukan oleh Allah hana mati dia. Tiba gue. Tapi ngan judu. Cuba nih cerita gue. Judu menanci menyana ditentukan Allah hana itu me. Ajaibnya menanci. Ulun masuk gam tumpah dengan lapi Al-Quran 10 juz macam itu. Jet tujuan pembuatan jet ni tu. Orang yang lu merasakan tamonggam ulun dalam keadaan watenyan kon weng cilet-cilet kon weng tumpah-tumpah dia kena jika mencalon haji lu watenyan kemenjak haji kali calon cabut peng kembali jak lautan tun pedup si kurang 26 watenyan jak haji 6 juta per tu watenyan jak haji ulun peng dalam jaro 18 juta sekian. Kemenjak lu haji pergi lawat ino hana adil. Ulun mak dapu, ali dapu tengok saja nak hotel ali aku buka. Aweh hana natip tanya. Yang ke ji. Yang gejolak lah dia kenyo. Pegah lagi ketangan je. Ulun hana pati pangat. Tanyong ke di. Hana bangkul ngogam ke tamong laju. Pengalaman penuh lah dengan elemen-elemen bang ulama bapak gue bentuk. Bisa tamong. Lagi yang ulun tamong. Pakai ban merasa oleh tamong macam itu. Tanya tamong dalam perjuangan kon pit. Pit. Hana pegah hukuman di orang tibit dari barisan pang. Munafik pegahnya. Yang hana habis juga bagi. Jadi kerana pit yang mana omong pok pit. Omong pok mangat menanjit. Yang paling pit pertama-tama. Ulun jikop di rumah. Ulun hana di rumah. Waktunya ulun ka jajak main di rumah. Dia kena. Ulun kalau mak kedai ulun. Ni ulun layun. Mak je kajak bakung. Jadi, dekalah kucing lah rumah kuih. Dekalah motor putboh, motor kol yang penuh awak baju hijau kan. Motor Riu lah. Motor Riu dia. Babu-babu gitu. Nak ke kedai baru ulun kedai dia pegah. Pulan Tengku Japar. Rumah je motor dia pegah. Bab motornya ni lengo tu tinggal mana. Woi rumah kalau orang kah hijau barat. Jadi ulun tengok patut motor gap mana. Lagian. Lagian. Siapa balik. Woi rumah. Ke jalan. Kita mong aparat nak rumah, kita mong kedai. Anik layun dengar. Anik ulun terang bayu robot di bakungan Tidarmi nanti. Kaji pegat peng dalam tah ji matajan lepas 2 juta. Ji pegah trip jiwa titun 3 ku ayah pegah. Pasal dalam kamar ji ji tengok je leu. Oleh padanya ulun ke tibik kat pintu likut. Sedih je. Pintunya menyukan datang lap macam je. Yang kelalai aparat nak baik tumpang lelaki je cari wang lap. Dia kelalai ji. Nalung likut antiut. Sebab tamping lu nya nalung aki yang. Kuplung menan, pukul 4 pagi ku gedang bak je. Bak dikut moh gap nak ku lah macam bacut. Ku aju tang ku baca apa yang pun ali oi. Ada besar ku le kamu pok bak tikar ngulai na. Kau tum tikar. Nyawa di timimba ana. Awak ni minta laju mau jangan je. Kalau dapat ini kan dapatnya ini. Ya, tapi kedai hujung ni ku lompat likut. Kedai terbu dia lambat talik dia ikut payah ikut moh ni. Dia teram gitu. Ye rumah. Ini. Nama nak tetangga nama nak putih kaya. Belum main tak orang. Dia berau ulun kaji ke mana putih. Dicok sekin panjang ulun jambak bara pintu dia nya. Dicok didak mana putih yang bekal luar. Dia berau ulun kaji ke mana putih. Subhanallah. Ulun kelengok yang tu rumah ulun nak ikut mau gak mau main tim dia tu. Demak je kan. Jadi Pak Jul dia dah mbak. You dong menemon. Kalau nampak ni tembak terus. Kalau enggak kau tembak kau kami tembak. Lu ku tengok lu ku doa ju dalam baju sangkut putih. Bukan berluar hitam. Yang kerja pakai mak tu boh. Yang ke ugam lagi nyo ku yang punya. Ku doa kepada Allah menyogek perjuangannya. Selamat dengan Allah menyogek perjuangannya. Ada ku pergi berpanji yang tengok. Di mana olehnya kali jikop lu lah rumah hana itu me tu ji rumah. Di geledah rumah di peh kursi macam ni tu di mai kalau ni ulun tengok. Kedipian ni ulun yang ubi ayun hana jaga habis. Yang ke si jah ulun nanya ka le ni kan.
Jadi macam bidang dia. Artinya positif likut no dalam sisi mimba yang no jadi. Akan kali ibu dia mana. Ya, teribang balik. Teribang balik rumah. Ada ji timbang mana nak ji perput bermotor buno. Jangan rumah yang gede-gede. Ya. Yang kau Allah yang petiblah lunya kena buno. Menyimpan punya mari kulingor bandum. Naling air kiang. Naling ikut mau lah ada ot. Rumah no pagi. Pagi air kiang. Ulumpat buno. Ujung sepatu lu gede. Tak ujung tapak lu gede bak rawa gede. Ulumpat berikut. Nyo kerja ini ke tempatnya ini bukan. Ni gedang-gedang ni apa? Kan tempat ni. Laju iblu lambat rawa ni. Ha, yang kerja rewangnya tu. Kagak. Dia mandum motor kulingor mandum. Mata dia jadi yang poput. Dah 7 ni kena polimong. Kakak ikan le siro muazin. Kayu awak mandum. Yang makanya buah dan yang pacut pelayan. Goyang buah dan nyo apa ya dan. InsyaAllah awak yang kayu mandum. Bahu yang no pemendang poho kali yang mandum. Ikan le orang yang mandum. Kulingor le ulun. Di jalan mari. Tamong le orang yang juga dan yo. Yang aku tibik lah nak. Oh kau pergi mandum berpelik. Bebas lah itu. Mana? Di bawah untuk malam ruang pegang itu. Pegang di malam ruang, di malam ni ruangnya mungkin. Dua malam di ruang. Berarti dalam mustahnya mana nanti menit menyoget perjuangannya. Kena pasang lumpun no. Yang petai, yang kerja yang pun ulun yang percubaan. Menyoget perjuangannya. Nyoget perjuangan selamat ni wujud Allah. Ulun kerana ulun paling menyesal nyo mati ulun nak beribadat dan beramal. Amalan siapa hana. Ya, lebih pada takik dengan kawai penunggu takik belum agak mati lagi. Agak mati lebih pertanyaan macamnya untuk jual yang macamnya uparinya rumah bagah tua yang ke hatinya rusak. Kita Nabi Yakub kan. Hatinya rusak bagah tua pun. Untuk tubuh tiga buat kerjaan apa-apa. Hati. Yang ke lebih padanya megahlah bawanya di gunung. Serta ulun menang. Jacok lah lawaknya. Pergi ulun gunung. Duk lagi gunung apa? Pegah cerita mana kan. Anik ulun apa tantran tero, sejak sekolah tero yang mana mak je. Jadi yang apa tantran ni yang nyai mana. Yang sekolah no. Lagi yang ulun kat trip gunung kana mempadum bulan. Parilah anik ulun gaji gunung cik anak lupa. Ke daerah lain je, tegol lain. Anak tegol ulun. Berarti anak gue mandum pasukan untuk. Tahu kau kana mempadumbuling ke lautnya. Orang pakai juga. Alhamdulillah selamat kan itu. Hai kutin ni kerabek pesantren tapi. Hai kita tanggungjawab lah abu. Wah ni abu mendang ni kan. Hai tanggungjawab lah abu tu. Goil lah tu. Kaget macam. Jadi bandua sekolah utin ni deh. Nanti kau latihan wilayah. Lebih-lebih antara naik tim. Tentara biasa. Jadi ke pedunggo ni tu menghendak dalam kuah rumah je. Matanya bamban MC ngani tu kan. Mesti ingat-ingat ni tu. Kutun ke. Upari awak inong meno inong pi nyong inong kedua benar kan. Awak inong meno kakak kai minah ba rumah mak. Tamping rumah mak nak mogak kemui pedang. Jadi malam kuda kena rumah lom dong ke jancu ni. Ya. Ku kuda kelingkar aku mau pego itu pakai. Ya no. Apa sa malam. Nyetah baru. Ulun mak tegonyo, musuh mak tegonyo bagi krab di gidong. Di gidong lagi ujung papen kau dia nak kumpul pedang. Yang dia tengok lu kalau putus laju. Dia bakung. Ikut mohon aku. Suruh ju kuda aku. Lagi akan melatih ulun lagi. Ana pun lagi akan melatihan lagi gop. Laju merayap lagi. Cakayap pi kongku melikut. Laju aku ni. Udah aku kuili di aku. Kuno lihat jambatan betul. Tentera ikut moh mana? Jua keliling rumahnya ban itu motor lipat gede ijana menje. Pak rumah nyom no. Oh dengan rumah kalau tempat aku pergi api. Yang melucu lah. Allah punya anak bagang mekat bacut petah je no. Ujungnya roti hidung batu biji. Yana kasih lantung mupok. Kamu pok lah you. Mana alat kan alat gue. Oh dia jangan kelam tu apa. Ban mentang gede yang mehit orang kampung. Oh iya. Pergi awak ada.
macam 2 orang poyang-poyang apa goreng kenyang itu. Anak keadaannya kon aku yang mumpuk kena li macam ni tu li penyamu. Bukan apa-apanya ni buka je jen non jauh. Yang itu jadi benar. Untuk tolong gede juli macam-macam betul. Kalau di macam betul nak jalan kayak yang kowe tengok. Bunuh aja macam betul anjir. Lepas dunda le je. Jadi macam benar. Oh nak mak suruh nak kan kowe jemerang dia ayo lautin dia. Malamnya bangkak menge lah mati na. Menge naik keram lep 2 kilometer baru tu akem. Tu Kata cik aku je. dia tengok ke dia ni apa abang ni tu nak get tu hati. Anak aku tak mau kan get tu hati aku tak mau kan.